buka apa ni? Buka apa ni? Buka apa tu bawah tu? Dua. Saatnya. Okey, buka ni. Buka DB. Lepas tu dia tak cetak nama-nama tu. Kecil dah. Dah ni tak cetak lagi betul tak? Ben, buka sini. Buka switch. Buka switch tu. Dah tak cetak tak? Malak sikit. Ada. Pak pakai dengan pembuat darah sikit. Buka. Ni? Buka. Dah dah. 3. Buka. On semua. Dulu CCP3. Off balik deh. Off switch. Check kat ni. Boleh, buka DB. Asyik kami rumah. Sakut di luar tu. Lewat gitu. Sakut di luar. Mungkin nak bunyi. Pergi soalnya, pergi wayar eh. Masa tu boleh buat. Tu, kata tu jatuh sama Zip je. Tak tengok. Cetak ni kabel tu. Mana bunyi tak ada? Bawah. Tak kena tu. Cetak aku. Ni. Ada baca apa ni? 3.7. Ada. Ni cari. Ben, ibu kita mana? Ada Ben? Ya. Boleh, tak boleh dah. Boleh. Okey, tu tadi eh. Dah. Okey, rapi ni. Tu aku ni. Okey, settle. Tak tadi eh. Boleh? Okey. Jadi silap wayar dia kata sebab bagi bagi Ya, saya dua. macam letak eh. Okey, boleh. Masih mula. Pasal kita balik bayar tu pasal switch bar. Sure. Itu ada tekan. Gila pasal. Tutup api. Oh. Tutup lah. Untuk keselamatan. Voting 253. Voting tinggal nak kira dah lebih ni. Ya. 253. Lebih je bawah ni balik lah. Muka mana mungkin keluar. Boleh tak tahu Apa je dah? Voting untuk paste blue. Paste blue ni. Paste blue 254 untuk siari. Yellow 245 okey.
Merah, red 235. Untuk blue ni tinggi. Lepas tu? 253.5. Untuk setakat ni kalau nak kira sebenar dia dah bervoltage. Cuma saya tak tahu ke mana penggunaan dari TMB ni. Setengah TMB dia kata okey, setengah TMB kata tak okey, saya tak pasti. Tapi kalau dah cakap apakah peralatan tak ada masalah. Kalau jadi kan? Dia biasanya peralatan ke sifat rosak. Peralatan tak ada masalah ni, lampu tak ada masalah. Aku tak ada. Tak ada bakar lah, bukan kata krek kena tukar 3-4 bulan sekali, tukar 3-4 bulan sekali. Ada sebutir tu dari luar tu. Jadinya ada sebelah. Tu lah itu. Ya. Memang melibatkan voltage ni untuk voltage dia 253. 253 tu maksimal. Dia tak boleh lebih, tak boleh kurang daripada tu. Jadi 253 poin. 253 poin ni masalah. Kalau tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma voltage ni tinggi lah bagi saya. Sebab dia maksimal 253. Dia tak ada mana-mana ni 253. Kalau report kau TMB ni. Report ikut kan? Ikut kan? Bagi tahu page untuk blue tinggi, melebihi 253. Mesti kena ambil gambar. Gitu. Dekat ni. 253.9, 254. Gambar. Biar nampak semua saya test ni. Nampak komplit, nampak jelas dia. Nampak sini. Kalau bahan tak apa kena pinjah kau mahal. Paling kena skrin. Boleh. 253.9. Nampak jelas dia? Betul lah untuk blue. Lepas tu kena check untuk malam dulu. Biasanya TMB dia akan check untuk malam. Okey, malam dia akan check, dia akan tengok voltage sebab penggunaan malam tu paling tinggi. Bila paling tinggi, kalau seandainya voltage tu drop, kurang daripada 253, TMB tak tukar, dia tak akan turun juga voltage. Sebab siang ni penggunaan dia kurang. Jadi voltage akan naik. Untuk malam dia akan check malam. Itu je lah. Tapi kalau dia tak ada masalah bagi saya okey. Cuma kalau ikut loss benar, ST membenarkan voltage bagi domestik 253 maksimal. 21 ni minimal 0.2, tak boleh kurang. Boleh. Okey tuan-tuan, jadi settle lah dalam syuting saya ini. Rumah saya buat sebelum ni upgrade DB. Biasalah kalau kabel 2.5 saya masuk 2.5 lah. Sebab sebelum ni owner rupa nak beritahu saya dia ada kabel lampu 2.5. Dia pakai 25mm, jadi saya masuk pada lita cahaya. Bila masuk pada lita cahaya, kita pecah by lita. Lita cahaya, lita kuasa akan trip, automatik akan trip. Inilah cara paling betul. Ikut buku bukan cara paling betul. Tapi cara yang ikut buku, ikut cara yang apa ni? Yang ditetapkan oleh ST lah, seorang jaga tenaga mesti kena ada lita cahaya, lita kuasa. Jadi saya datang balik, settle yang ni. Kalau dia trip bagi tahu dah. Tapi rasa tak ada lah. Sebab saya pun tak pasti kan, sebab dia pakai kabel 2.5. Jadi beres, settle. Facebook and get stop, baby, you can see me in the cop.